Macam juga kadang-kadang orang fielder yang ayah mati, dia nama tak boleh lebih bos satu je. Semua bukan anak rumah tu, maka bos satu nama, di sebalik tu ada surat lawyer lain pula, nama-nama lain juga berkongsi. Jadi jadi jawapan dia, jangan percaya sangat ke adik-beradik, dan jangan tak percaya langsung. Kalau tak percaya langsung pun payah juga. Kalau percaya sangat pun kena bijak lah, bijak sana bijak sini. Okey, tengok kitab kita muka surat 251, masalah 44, hadis 44, semua 59 hadis ni. Yang itu saya sebut dah bahawa orang yang mati tak boleh kita duk kasar dengan dia. Tetapi ada pengecualian kalau melibatkan kes-kes jenayah. Kan kes jenayah kadang kita belah dada, memang nampak tak macam dia tak habis dah kan, orang mati dah kan. Okey, akan ambil paru-paru dia ke apa semua, kadang-kadang masuk kubur korek lagi. Itu semua dalam kes-kes yang perlu. Maka hukum juga mengikut hajat yang ada. Kadang-kadang korek dah kubur, kemudian pergi buat pembedahan, tanam semula, kemudian korek pula sebab ada lagi benda tak selesai. Macam itulah. Itu semua dalam benda-benda yang perlu. Jasad kadang-kadang disimpan berhari bulan, kadang makan tahun masa dia. Itu semua ada kes-kes tertentulah. Hadis 44 daripada An Sa'd bin Abi Waqqas. Dia ni jawapan dia sakit. Yang jawapan dia sakit akan berjumpa dengan mati. Jadi bila para dah kat sakit teruk tu, para sahabat pakat mai lah, nak tak kami buat keranda kat kamu? Faham tak ni? Dah memang nak mati dah, aku mana nak mati. Nak tak kami buat jasa sikit, kami buat keranda? Macam kita dah buat lah. Jadi masuk dalam keranda, bawa pergi ke bumi lah. Ni orang baik-baik sama orang baik-baik ni, nak tak? Bila dengar macam tu nak buat keranda, Nabi tak guna keranda, bahkan dikorek dan dibuat sikit tebuk sebelah arah kiblat. Okey, dia kata apa? Al-hidu lillah, dan tak buat liang lahat kat saya. Jadi para sahabat tanya nak buat jasa, tapi dia kata tak, jangan buat macam tu, korek dan tebuk sikit sebelah arah kiblat, saya nak macam tu. Lagi wansibu alayya al-labin, dan satu lagi, kamu korek lubang tadi, kubur tadi, dan letaklah sikit batu sebagai tanda itu kubur saya. Kalau laban jadi susu pula, labin tu batu. Nasban sebagai satu tanda kok ada orang nak meziarah saya. Kama suni'a, sebenarnya dilakukan bi Rasulullah SAW. Jadi saya nak tiru Nabi, jangan duk buat keranda saya tak mau. Jadi wasiat jalan macam tu lah, jalan macam tu. Okey, di sini ni sebenarnya ada sikit masalah. Kadang-kadang kita buat kubur agak tinggi yang bila hujan turun, tanah dia turun, itu tak ada masalah. Yang tinggi berkekalan tu tak boleh lah. Jadi di sini maknanya boleh tak guna buat liang lahat yang tebuk sebelah arah kiblat tu? Boleh. Bukan bermaksud wajib, sebab ada juga sahabat yang tak buat macam tu. Istimewa lagi kalau tanah itu agak lembut. Kalau korek kot tepi arah kiblat, dia runtuh. Macam tanah yang bentuk dia pasir, macam pasir buat rumah, boleh tebuk tak? Tebuk boleh tak? Tak boleh. Kalau tebuk, jawapan dia turun. Satu lagi, tanah terlampau keras, nak tebuk tak? Nak cangkui itu pun melambung, jawapan dia tak. Dalam dua situasi yang berbeza tadi, kita akan buat cara lain. Barangkali cara kalau tanah lembut kita gunakan dah. Okey, kalau tanah tu agak keras, kalau mampu korek lagi, kita buat macam huruf V tu. Mula-mula korek macam tu, kita buat V kan, tengah tak apa, buat macam tu, buat gitu, turun bawah, letak jenazah, letak papan di atas, maka tanah diturunkan macam tu lah. Jadi tak perlu duk pakai keranda apa-apa.
Kalau nak korek kok mana pun tanah lembut sangat, berayak pula, gunakan keranda. Tu faham nah? Okey. Hadis asad rawahu Muslim wa li Baihaqi an Jabir ibni Abdullah. Cerita sama juga, tambahkan ditambah sikit. Wa rufi'a qabruhu 'alal ardi qadra shibrin. Ditinggikan sedikit tanah daripada tanah perkuburan yang asal sekadar sejengkal. Jadi bagi tinggi sejengkal sikit. Memanglah jawapan dia, tanah kan tinggi sejengkal, bahkan lebih lagi. Kerana apa? Dah korek, kemudian turun keranda, tanah mestilah dia akan dah lebih. Macam itulah. Yang tu agak mudah sikit, mudah faham lah. Cuma kubur Nabi saya sebut dah. Abu Bakar kuburnya sebelah kubur Nabi, tapi dia macam tu lah. Dia selisih sikit. Kepala Abu Bakar sama dengan bahu Nabi. Dan Umar pula meninggal minta izin, didapati kepala Umar Ibn Khattab sama dengan kaki Nabi. Maknanya mereka nak buat apa ni? Nak bezakan, jangan kepala sama dengan kepala Nabi. Sampai macam tu lah. Sebab tu beza sikit. Kalau kita tak pernah berlaku lah. Kalau solat di masjid kita ni, lepas bagi salam, imam dia beralih kot tu. Kalau kiblat belah ni lah, beralih kot tu. Kalau Masjid Nabawi, dia kena beralih pikul ni. Kerana apa? Kerana di sini kubur Nabi, jangan bagi belakang kan Nabi. Ini orang panggil adab lah, adab. Hadis asad sahih, makna boleh menjadi hujah. Buat ada orang kata apa tinggi sangat ni, nanti hujan turun, dia turun lah. Wali Muslimin anhu, daripada Imam Muslim, ada Sa'ad ibn Waqqas juga, permintaannya lagi. Okey, antara benda yang dilarang juga, naha Rasulullah sallam an yujassasal qabru. Dia larang, janganlah dibuat binaan atas kubur. Ada orang buat binaan? Ada. Kebanyakan ulama kata hukumnya makruh, dan ada ulama yang kata haram. Yang haram ni kalau dia tengok, dia pergi cabut lah. Benda ni haram. Okey. Ada juga pendapat kata ini larang, tapi larang dia larang makruh. Maknanya kalau ada orang buat juga, buat binaan, hukumnya adalah makruh. Pun ada yang kata haram. Jadi selisih, tang kata harus tak ada. Yang ada apa dah? Haram atau makruh. Macam Nabi larang makan bawang main masjid. Larang apa tu? Makruh, bukan dia larang yang haram. Tapi bila ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram, kita ambil hak cermat apa dia? Ambil hak haram lah, itu yang paling selamat. Itu pun kita ni pandai, kreatif. Ikat batal tak boleh, tapi ambil hak siap-siap tu main pasang situ. Kan, macam-macam cara lah. Kadang-kadang susun bata yang agak cantik. Bata yang pernah tengok ada orang buat rumah, ikat bata, tapi bata tak plaster. Pernah tengok tak? Oh, cantik. Setiap bata dia ukur. Kalau hak yang dia akan plaster tu, ikat bata ke mana tau, plaster yang kena cantik dalam, orang tak nampak. Tapi kalau rumah hak jenis bata cantik ni, luar dalam memang tak ada, cantik lah tu. Upah dia mahal ke murah? Mahal lah. Biasanya bila ada orang mati, mereka tak ambil lah bata murah, ambil bata yang agak mahal sikit, bata bakar tu. Apa hak elok lah, mereka akan letak susun gitulah, susun dan tidak diikat. Jangan buah simen, dia jadi haram. Itu jelas lah. Begitu juga ni cerita lama dah, tanah perkuburan Mamali nah, yang meninggal dah. Tu. Okey, dia buat nampak binaan dia tu macam nampak kekal, sebab nak menghormati mereka yang mati. Jasad-jasad mereka tu yang dilihat memang lembut lah. Banyaklah cerita panjang dia nya. Maka akhirnya jadi masalah pihak majlis agama nak runtuh, dan menyebabkan cerita panjang. Allah yarham Datuk Fazil Nur kenal kan, dia kelihatan macam nak mempertahankan kubur tu. Ini kubur syuhada, tak macam kubur orang lain. Akhirnya dia buat perjumpaan dengan ayah Ustaz Hizbur Rahman, imam muda. Jadi bahasa Tok Guru dia kata apa? Mu boleh tolak angin,
Mu boleh tolak angin. Tok Guru ni dah Tok Guru besar dia macam tu lah. Mu boleh tolak angin. Senang. Kalau lepa nak runtuh masjid, kita lawan. Kalau nak runtuh kubur, tak salah siapa suruh buat kubur elok-elok. Akhirnya biar lepa runtuh. Yang pelik bila dia runtuhkan, yang dibuat binaan cantik pada yang sebelum. Faham tak ni? Maknanya tu kata tak tahu nak jadi cerita lah. Seronok ada rumah kita orang runtuh, buat lain lagi lawa. Lagi syok. Dan baginda Sultan pula pergi siram makam perkuburan tu lah. Tu maknanya ada ulama kata makruh, ada ulama kata haram. Di sini ni ada 3 benda yang Nabi larang. Yang pertama apa dia? Apa dia? Buat binaan. Yang kedua, apa jasasa tu semua tahu kot no? Hadis Imam Baqas tadi, buat apa jasasa, wa ayyuq ada alaihi, duduk juga haram. Tadi ni jasasal qabru tu makna asal dia dah jatuh sikit, ialah apa dia? Kita buh kapak putih atas. Sebab dia akan jadi tanda. Jasasa tu asalnya kapak putih. Kita bila buat kubur, bila kita tabung apa-apa ni, jawapan dia nak buat apa? Nak buat apa? Nak bagi orang kenal kan? Nak bagi kenal tu dibimbangi, takut-takut kita bangga dengan kubur. Maka larangan buat tanda-tanda kapak putih tu hukumnya adalah makruh. Pendapat yang pertama dia kata haram. Okey. Wa an yuqada alaihi, dan juga duduk atas kubur. Yang ni semua ulama kata haram. Tak ada duduk atas kubur. Yang duk berlaku lah bukan duduk atas kubur. Dia buat apa? Dia buat main macam kemah bergerak tu kan. Atas tu lah duk baca Quran 30 juzuk. Kalau siang individu lah, kalau malam dia kena 2 orang. Kalau malam seorang, nyamuk ketik pun tak garu tengkok. Kalau garu tengkok apa dah? Garu tengkok tak tahu ada tangan pegang tangan kita. Jawapan dia cak alik but lah. Cak alik but. Saya pun perasan yang ni lah. Saya pernah pergi dengar ceramah agama. Nak dengar ceramah agama sampai habis, pergi tumpang orang. Orang tu balik awal, kita balik jalan kaki. Pondok Haji Masjid dekat Guak Cepedak. Jalan tu kona. Saya tak kona. Bila tak kona masuk kubur. Jalan-jalan gelap, pegang-pegang batu nisan. Allahu Rabbi. Undak balik. Kita lah calik buat, tapi rasa seram sesuatu lah. Okey. Wa an yubna alaihi. Satu lagi apa dia? Buat binaan hak tadi yang terbalik terjemahan dia. Maknanya apa dia? Nabi larang berapa? Larang berapa? 3. Tabuk kapak putih. Larang. Haram. Ada ulama kata makruh. Yang kedua buat binaan. Larang. Tapi ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Yang duduk itu tak mau sebab apa? Kelihatan tidak menghormati jenazah. Duduk atas kubur macam mana kita pergi duduk atas mayat yang mati dah. Tapi kadang-kadang ada juga keperluan-keperluan yang mendesak. Ada tak bawa jenazah yang kubur dekat-dekat, kita pijak ikut dan ada tak? Ada. Sebab apa? Duduk dekat-dekat. Bawa jenazah pula dengan sangkut batu nisan apa-apa semua. Hani orang panggil tak boleh nak elak. Sama juga masuk tanah perkuburan kena buka kasut. Tapi kalau ada duri buka kasut nak? Abang buka kasut nak? Tak boleh. Kasut ada najis. Tu kalau pijak duri, kaki siapa sakit. Tambah jenis kencing manis kan. Kena kacau lah yang tu. Amalan berikutnya hadis 46 daripada Amir ibni Rabi'ah radhiyallahu an. Shalla ala Utsman ibni Maz'un. Yang ni adalah saudara susuan dengan Nabi. Faham tak ni? Satu susuan dengan Nabi. Ni dah cerita dah dulu ni. Beliau meninggal. Bila meninggal, okey, An-Nabi sallam shalla ala Utsman bin Maz'un. Nabi solat jenazah dia. Dah solat, pergi ke kubur lah. Dah ke bumi dah. Wa atal qabra, Nabi pergi kat kubur. Fa hasa alaihi salasa hasayat. Nabi cedok macam ni. Nabi cedok tanah, raup tanah 3 kali. Kan? Dia abang sini 3 kali. Tak abang berapa tangan? 2 tangan. Kemudian dia tabuk balik.
wa huwa qaimun, sedangkan Nabi berdiri. Ini jadi amalan. Amalan setengah orang dia pergi kat kubur, dia pegang tanah, lepas balik. Ulama mazhab Syafi'i mereka menggalakkan kita baca ayat 55 dalam surah Taha yang berbunyi minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kepada tanah kamu dikeluarkan balik. Mula-mula daripada tanah cipta, kembali balik tanah, keluar daripada tanah balik. Surah Taha ayat 55. Ini orang panggil apa? Digalakkan, bukan dia menjadi amalan kebanyakan ulama. Dah ulama mazhab Syafi'i sangat suka buat benda-benda itu. Boleh buat, tak jadi kesalahan apa-apa. Cuma tanah yang dia ambil itu adalah tanah yang betul-betul bahagian kepala. Betul kepala tu rauk tanah pun nak lepas. Kita nak rauk payah lah kan, sebab tanah kita jenis apa? Jenis keras. Jenis tanah yang berdebu tu boleh. Wallahu alam apa tujuan, cuma diharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tapi ada riwayat hadis yang pernah dengar, ada hadis maudhu'. Ada setengah orang dia tambah, dia kata ada seorang dia mati, pahala apa pun tak ada. Kemudian kita rauk tanah, kita lepas balik, tabak balik, maka diberikan kepadanya pahala yang banyak mana tanah-tanah yang jatuh balik tu. Tapi hadis tu hadis maudhu' lah. Hadis maudhu' lah. Kalau hujan nak buat macam tu, pakai tak ada apa lah. Kan, hujan tanah lembek. Berikutnya hadis 47, mudah saja kita pendekkan, daripada Osman radhiyallahu anhu. Nak cerita apa ni? Duk baca talqin. Kita dah buat tak talqin sini? Talqin setengah orang buat, setengah orang tak buat. Dulu saya pernah sebut, bila ibu kepada, cerita panjang saya sebut nama lah, ada seorang hamba Allah meninggal, dan dia ni kena adik-beradik dengan orang yang tak apa suka dengan talqin ni. Maka akhirnya diminta lah supaya buat talqin kan, tapi yang diminta berkeras tak mau. Akhirnya minta tolong dengan Dr. Wan Salim, mungkin tak kenal kot. Dia jawab balik USM, dia kata aku kan pernah duk talqin orang. Dia duk talqin orang, tapi dikarenakan orang yang minta tu sendiri anti talqin, dia kata aku kan pernah duk talqin orang. Akhirnya yang minta tu sendiri terpaksa talqin, sebab berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat letak talqin ni rasa macam benda tu macam tak lengkap lah. Akhirnya kena talqin. Tapi talqin orang ni duk buat, mereka kena buat tapi keadaan berdiri. Kita talqin duduk kan, mereka talqin bala perlis ni dia berdiri. Kenapa berdiri? Sebab Nabi larang duduk. Jadi kita jangan talqin duduk lah, kena berdiri lah. Itu yang mereka faham. Sebenarnya larang duduk, itu larang duduk qada hajat, bukan dia larang duduk talqin. Talqin duduk tak ada salah apa-apa. Cuba tengok kalau dia perlis, kalau ada orang mati, tambah kalau mufti dia api, kalau talqin dia panggil nama tazkirah, isi dia talqin juga tapi sambil berdiri. Faham tak? Ni apa dia? Ni talqin tak? Bukan talqin, ni tazkirah, peringatan. Isi sama tapi yang ni tazkirah. Hampa buat tu talqin tu bid'ah. Sama tak? Sama lah. Ni siapa-siapa yang rajin duk pergi perlis tahulah cerita. Saya ingat saya tanya ni abang pada Ustaz Nasir. Kebetulan ayah dia meninggal, saya pun pergi ziarah lah. Jumpa dengan abang dia, Ustaz jugalah. Ni duk perlis macam mana, ada talqin tak? Ada, pergi buat nama tazkirah. Benda isi sama. Ada buat tak Yasin malam Jumaat? Oh, Yasin mana boleh buat, mereka tak bagi. Kalau buat kata kerja minta peruntukan nak buat Yasin malam Jumaat, tidak diluluskan. Tak boleh buat sebab benda tu kan Nabi dah buat pada tiap malam Jumaat. Tak lulus. Akhirnya mereka buat pindaan sikit, baca Quran malam Jumaat. Lulus. Malam tu baca Yasin. Tulis Yasin tak boleh, tulis Quran tak apa. Malam tu baca Yasin boleh tak? Jadi kata apa lah hampa ni pelik.
Tak boleh tulis Yasin Quran tak apa. Tapi baca apa? Baca Yasin. Loh, tak tahu aku. Payah jadi cerita. Okey. Tengok bawah tu. Kerana Rasulullah SAW iza faragha min dafnil mayit, bila selesai ke bumi orang mati, wa khafa alaih, Nabi berdiri betul-betul kepala. Wa qala, lantas Nabi berkata, istaghfiru, bukan astaghfiru nah. Kalau apa? Istaghfiru, tolong minta ampun. Li aqikum, pada saudara kamu yang dah meninggal, yang dah dikebumikan. Was'alu lahu, mintalah bagi dia at-tasbit, ketetapan biar dia boleh jawab. Fa innahu al-ani yus'alu, sebab dia sekarang sedang disoal. Hadis itulah yang menjadi hujah kumpulan kita ni dok buat talqin kan. Bila datang kepada kamu dua mayat kan, banglah ditalqin hak ya awak datang pula dua mayat, bila datang dua malaikat maaf. Hak ni talqin ni hak paling bagus sekali, talqin dalam bahasa Melayu. Kalau talqin Arab ni, orang hak talqin tu lah syok. Dia mengapai, dia tak terjemah langsung. Orang lain faham tak? Tak tahu apa pun tak tahu. Kalau boleh ni kena tempah awal lah. Talqin tu Ustaz Alias Zakaria, dia talqin bahasa Melayu. Bahasa Melayu dah, dia ni tokoh pembidato yang hebat. Dia bercakap jenuh meleleh yang mata. Tapi kena abang awal lah. Kalau tergesa-gesa main abang kat dia, pakai tak ada. Saya ingat baru ni saya jumpa ada orang meninggal. Dia meninggal antara sebab-sebab dia sakit ni, rumah terbakar separuh. Jadi dia tertekan. Kemudian ada juga orang sakit duduk di rumah tu. Anak bagi tahu, mak saya ni dia tertekan dengan rumah terbakar apa semua kan. Tapi buat lain dah, dia tertekan. Ingat cerita-cerita lama tu. Tu nampaklah Ustaz Alias Zakaria. Alias Zakaria ni kalau bersalam ni, hati-hatilah dengan dia. Tahu hati-hati. Oh, kalau nak salam suara tangan gitu, jojo. Dia suka cubit orang. Cubit dia pulih pipi lah, sabak lah. Dia sayang kat kita macam tu. Tu. Kalau orang hak dia tak kenal, dia tak melawak. Tengok dia tu. Tetapi yang saya jumpa, dia duduk di kulim lah. Di kulim. Kaki pun sakit lah. Jalan-jalan awak ni, Ustaz nak tukar alamat dah. Alamat apa pula? Batu 2 Persiaran Pusara. Kan kita dengar, ya Allah buat cakap macam tu. Batu 2 Persiaran Pusara. Pandai dia reka. Nak tukar alamat dah. Tu anak dia nama Ramadan Fitri. Cakap petah mencahaya. Saya tahu lah ni anak Ustaz Alias Zakaria. Saya tanya dia, siapa dia bercakap sebiji enjau Ustaz? Kan? Kuah tumpah ke mana? Kuah ke nasi ada tumpah-tumpah ke lantai pada agak. Okey, hadis asal riwayat Abu Daud dan telah kata sahih oleh Imam Hakim. Mana boleh? Mana kita minta ampun tu boleh, yang duk baca talqin tu boleh ke tak? Hantu hadis lain daripada Abi Umamah. Wa an Zumurah ibni Habib, diterjemah dalam tu muka 253 sebagai Humurah. Perasan tak tu? 253 baris kedua tu Humurah. Dalam hadis dia Zumurah. Ada sikit beza dia, nampak tak? Kalau kitab tak semua muka surat, kena cek balik lah. Katanya dia ni adalah ahadith tabi'in, seorang daripada tabi'in. Makna pernah berjumpa dengan sahabat tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Kanu yastahibbuna, lepas suka sangat iza suwiya alal mayit qabruhu, bila kubur telah diratakan. Kalau nak bagi tak rata pun bagi tinggi sejengkal, rata elok dah. Wan sarafan nasu, manusia pakat balik dah. Dah ke bumi habis dah. Okey, anhu si mati tadi, an yuqalu. Tu an yuqalu tu tukar kepada an yuqala inda qabrihi. Tolonglah kata kat kepala orang mati tadi. Ni orang panggil amalan tabi'in. Kenapa mereka buat? Barangkali mereka tengok sahabat buat. Sebab tu saya pernah cerita dulu, antara orang yang menentang sangat baca Quran ke talqin ke atas kubur ni adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sangat-sangat marah.
Orang tengok Tok Guru ni, orang pekat jebut berlari. Sebab takut. Takut nak dia macam kita lah, tengah-tengah khutbah tengok ustaz kita duduk bawah. Khutbah jadi tak panjang. Faham tak? Ni Datuk Hamid bagus. Kenal Datuk Hamid? Sakit kaki lah ni. Datuk Hamid ni, kalau orang duduk mengajar, kita tak nampak dah. Dia duduk belakang ke, duduk belakang tiang ke, macam tu lah. Kita mengajak pun syok. Lepas-lepas mengajak, tengok-tengok dia main salah. Tak mana salah tak tahu. Dia kan main. Seorang lagi rajin menyorok tu. Ayah dan mak orang. Nah. Main pakai segak sedia. Nama apa tu? Dia suka duduk belakang tiang tu. Habis-habis kita mengajak, jumpa. Ni cerita ustaz-ustaz cerita lah. Bagus juga menyorok. Kalau dia tak menyorok, pakai tak mengajak apa. Saya jatuh tanu. Bila orang ramai ni, cerita ni seorang lelaki dia baca Quran kan atas kubur. Imam Ahmad nampak. Imam Ahmad tegak terus. Ya fulan, hai kamu, inna qiraatal Qur'ani ala qabri bid'ah. Cakap atas kubur ni bid'ah. Kan Nabi dak buat. Dengar tegak itu jadi apa nak? Pakai cabut balik begitu. Imam Ahmad tak bagi. Walaupun tak bagi, orang kat Suria suka buat juga. Sampai tak nak larang. Keluar pada tanah perkuburan, anak murid bersama Tok Guru nama Ibnu Khudamah ditanyalah kepada gurunya, kenal tak Musa Al-Halabi? Kenal? Kalau dia riwayat hadis, kamu terima tak? Ni soalan perangkap. Terima. Kenapa terima? Sebab amalan dia ini, dia orang yang siqat, boleh dipercayai. Dia buat mesti ada punca dia. Maka kata Ibnu Khudamah, Musa Al-Halabi sendiri hampir nak mati, dia pesan tolong baca Quran hujung kepala dia. Dengar cerita ni, orang panggil para ulama yang merendah diri bila kena tegur, dia ucap terima kasih. Kan, saya pernah tegur Dr. Zahazan, tegur dalam kepala, lagi mampuih lah aku. Dia fikir macam tu lah kan. Dalam kepala ada juga main benda tu. Pasal nak kena marah dah pasal. Tengah malam saya hantar, dia hantar balik tengah malam juga kan. Dia doa lagi, barakallahu fik, terima kasih lah kan, tolong tegur saya. Saya ingat mati takat tu, tak ada cerita apa dah. Bila dia main Allah tak buat pameran tu ni, dia hantar mesej main, jemputlah datang, boleh kita jumpa tengok muka. Tu maknanya orang yang kita tegur, dia boleh terima. Tegur sikit je, dia sebut masalah nikah tanpa wali mazhab Maliki kan, nikah tanpa saksi mazhab Hanafi. Dia sikit terkalih sikit ya, macam tadi datang 2 mayat kan, macam tu. Mayat betul, alhamdulillah, kita pun rasa apa, rasa alhamdulillah lah, boleh berkongsi pengalaman dia, termasuk pengalaman yang kita sendiri tak dengar. Nah, pernah dengar nama Abu Yusuf? Dia ni anak murid Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kata apa? Kamu akan makan farozat. Farozat ni kek yang disalut dengan kacang. Oh sedap. Kamu akan makan kek yang disalut dengan kacang. Apa dia kek salut kacang? Tak nak aku jumpa, sebab bisu ni orang miskin. Mak dia pun tak pernah nak galakkan mengaji sangat kan, buat kitab meratakan dapat apa-apa, macam tu lah kata. Selang 30 tahun akhirnya dia dihidangkan kek itu. Rupanya Tok Guru aku ni abang 30 tahun baru berlaku. Mana Tok Guru nampak benda akan datang. Oh, cerita menarik. Kan hak sayu hati ni kalau tu anak perempuan Musa kan. Kena anak perempuan Musa. Adik-adik apa semua kan, kakak-kakak. Ketika kita nak marah kepada anak kerana anak ada buat silap, mungkin kita menjadi sebab anak buat silap. Ayu. Kadang-kadang rasa nak tutup sebab kena atas kepala sendiri, seri dengar. Tu macam-macam cerita lah jenis-jenis tu. Okey, hak syok lagi sekali tu, hak cerita-cerita banyak lagi lah. Orang yang kembali kan kepada Islam dah, tapi pakai tudung cerita. Kemarin dengar lah radio IKIM kemarin, seorang perempuan meninggal tak sempat jumpa anak kemarin.
Dia minta kat doktor nak jumpa anak. Doktor tak boleh. Tak boleh. Anak di rumah sampai lembek tak makan. Akhirnya tolonglah abang kat suami dia. Bayar kat doktor semua duit saya nak tengok anak saya. Doktor kata tak boleh. Sebab sakit ni bahaya. Dia merayu minta anak dia punya mana abang saya bayar. Sebab isteri saya nak tengok anak dia. 2 orang. Lembek ada anak tak boleh okey berjalan. Kata doktor tak boleh 5 minit. Dia balik abang kat anak dia, boleh tengok Umi. Anak 2 orang bangkit. Dandam boleh bangkit. Dalam perjalanan nak pergi hospital tu, doktor telefon. Isteri kamu dah meninggal. Allah cerita dengar kan, kata saya punya macam tu. Jadi itu yang kita kata menyentuh perasaan lah. Lagi sambung kata apa? Ya fulan, hai kamu. Kita buat nama tak? Kita buat nama lah kalau hai fulan, hai kamu. Qul la ilaha illallah. Kamu katalah macam ni, la ilaha illallah. Sebab apa tak kata asyhadu? Untuk orang dalam kubur kita tak katalah suruh mengucap. Berapa kali? Salasa marratin. Okey, 3 kali. Ya fulan, hai kamu. Qur rabbi Allah, katalah Tuhan aku Allah. Wa dinil islamu, agama aku Islam. Wa nabi Muhammadun, agama Muhammad. Ini yang akhirnya para ulama ni bila ambil cerita ni lepas susun. Macam tadilah yang kata baca kata kubur mula tak boleh, kemudian Imam Ahmad dah berhenti larang, mana boleh buat lah. Amalan ini daripada hadis Nabi, Tok Guru dia buat, dia karang talqin. Itu yang kita duk buat beramai. Maka hadis-hadis semua tak ada dah, tinggal hak biasa aja. Kan talqin yang lepas bagi pinggan balut dengan kain tu kan. Saya pun tak pernah dapat pinggan tu. Kan tak pernah terbuka dan tak tahu benda apa si beras kot. Kau gula kopi. Allah tak tahu roti 4 segi. Ada apa tu? Ha? Envelope dalam pinggan. La ilaha illallah. Ada buat pinggan pi kan kita tengok. Macam tu. Ha? La tak ada lah. Pakai envelope tulis lah. Makin canggih. Macam sebelah rumah saya, hari ni kenduri tak meriah langsung. Isteri saya pergi kemarin kuat nak balut tu bala ni, tak ada kerja apa. Lepas tu kan petang marin pergi belak, kerja apa pun tak ada, dia pakai catering. Kenduri apa tak meriah langsung. Tu si abang lah, rumah saya luas depan, parking lah kereta tentu duduk atas jalan. Jadi lah ni mudah, pinggan tak kena basuh apa pun tak selesai kan. Senang, tapi duit kena banyak, satu kepala RM7 apa. Dah kami nak buat kerja, kami marah kat dia. Sebab dia orang jenis 5 waktu pergi masjid ni, kita sayang lah. Dia kata kami tak mau susahkan kamu bayar. Sambung lagi tadi, rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan. Tahu tak mauquf? Maksud mauquf ni apa dia? Terhenti atas sahabat dan tak disebut benda ini diamalkan oleh Nabi. Maka nak para sahabat buat, tapi dia tak kata buat atas Nabi buat juga. Bila jadi gitu, kita tanti sahabat buat. Bila sahabat buat, kita tiru sahabat. Cumanya buka buku talqin gitu ginilah. Sambung lagi, rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan wali Tabarani, kata pula nahwuhu, sama cerita aja min hadisi Abi Umamah. Abi Umamah ni lain cerita talqin ni. Kalau siapa buka buku cerita talqin, nama Abu Umamah mesti ada. Sebab hampir nak mati dia sebut kata Nabi pesan macam ni, buat macam ni. Tapi itu dia kata marfu', maksudnya dia angkat kepada Nabi. Makanya hadis itu menjadi kuatlah. Berikutnya hadis 49 daripada Buraidah ibnu Husayb. Kita lompat sikit. Katanya Imam SAW ada berkata, ni kita cerita dari itu. Kuntu, dulu-dulu ni aku apa? Nahaitukum, larang kamu. Buat apa larang kamu? An ziyaratil kubur, jangan mai ziarah kubur. Bila ke bumi simpan dah, balik jangan pi dah. Tu asal dia. Laki tak boleh pi, perempuan tak boleh pi. Sebab orang Islam baru sangat tinggalkan menyembah patung berhala. Jangan duk pi kat kubur. Kemudian kata Nabi lagi, fazuruha, sekarang pilah ziarah untuk orang laki-laki. Untuk orang perempuan yang saya bincangkan minggu lepas, ada yang kata
sunat, ada yang kata haram, ada yang kata makruh, tengok kepada keadaan. Kenapa ziarah kubur ni agak-agak jadi baik tak? Jadi baik tak? Pergi ziarah kubur kan balik-balik jadi baik tak? Mungkin balik semayang lah apa bagus kan. Tak nasib baiklah aku tak naik kereta kali dengan dia, apa tidak matilah aku. Kadang sembang jenis-jenis macam tu mampu lah. Yang menduka citakan berlaku dalam cakap lah ni, yang mati ayah tapi anak tolong tengok aja. Tengok pegang sampul warna biru ke? Biru ke putih ke apa. Itulah awak tak semayang, seluang kotak, tak reti semayang lah macam-macam. Kadang tu imam pun tak kenal, kata yang tu ayah kamu kan, tak pernah main masjid. Kadang-kadang pesan juga kan, bila ayah mati jangan buat pergi masjid nah. Bayang kat rumah kan, kuat-kuat pergi kat surau jadi ayah tak mau pergi masjid tu kan, ayah tak pernah pergi. Ayah wasiat, jawapannya tak usah dia ikut wasiat tu, buat pergi juga masjid, biarlah dia pergi sekali masjid kan. Kesian jadi macam tu. Sambung lagi hadis tak sah riwayat Imam Muslim dan zada Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, fa innaha tuzakiru al-akhirata, dia mengingatkan kamu kepada negeri akhirat. Kalau rajin pergi kubur lah, rajin pergi kubur. Tambahan lagi di bawah itu, wa tuzahidu fid dunia, menyebabkan kamu zuhud, tak apa nak cinta sangat pada dunia. Ni payah juga nak abang ni. Kadang-kadang kita ni benda tak ada tapi cinta juga. Ni ada orang cerita dalam radio lah, sambil semayang sambil beralih tengok kok kasut hilang kan, boleh kanan, alhamdulillah ada kasut kan, boleh kiri, atau dia tengok tak ada dah. Allah, kat kasut tu pun sayang. Tu susah kasut, kalau rasa nak hilang balik lagi tak ada. Bila kasut hilang jangan pergi kedai Cina lah, pergi kedai Melayu. Sebab apa? Cina akan tahu ada orang curi kasut hari Jumaat. Tu hati-hati. Hadis 50, katanya apa? Tadi juga, la'ana salam zairatil kubur. Ni saya cerita dari itu. Allah Ta'ala laknat perempuan ziarah kubur. Siapa pakai hadis ni mampus? Allah Ta'ala laknat perempuan ziarah kubur. Jadi perempuan pergi kubur banyak dah lah ni. Tambah hari raya kan banyak. Tu Nabi tak bagi pi tu. Hadis sahih kata Ibnu Hibban. Jawapan dia, jangan pakai satu hadis. Ingat tak Nabi balik rumah, Aisyah tak ada rumah sebab dia pergi kubur. Okey, makna Nabi tahu dah Aisyah pergi kubur. Kenapa Nabi tak larang? Satu. Yang kedua, Aisyah nak pergi kubur, Aisyah tanya Nabi, nak baca doa apa? Maknanya boleh tak? Boleh lah. Makna yang kata larang pergi kubur tadi untuk perempuan yang pergi menyebabkan dia buat benda-benda haram. Kita buat macam ni lah. Kalau anak tu malas semayang, kita kata apa? Semayang dosa besar. Okey, semayang kalau tinggal dosa besar. Kalau anak semayang tapi lewat, kita apa? Semayang lewat tu dosa besar kan. Orang hamil tanya kita pula, apa hukum kita tak dengar cakap mak? Dahaka. Maknanya jawapan hak yang ditanya ni adalah mengikut soalan dia lah. Seorang yang tak mau pergi perang, amalan baik apa dia? Pergi perang. Perang rajin tapi dengan mak cakap kasar, hormat ibu bapa. Nampak dia akan jadi kau itu. Hak ni kita boleh faham. Seolahnya ada peristiwa perempuan pergi kubur, dia banyak buat benda-benda yang dosa. Maka Nabi beritahu, perempuan ziarah kubur Allah Ta'ala laknat. Kita terpaksa kata perempuan ziarah kubur terlaknat ni, dia pergi dia buat dosa, duk pergi cakap muka, duk pergi teriak. Nabi kata ziarah kubur Allah Ta'ala laknat. Dalil mana? Dalil dia Aisyah pergi kubur, Nabi tahu, Nabi tak larang. Kalau kena laknat mesti Nabi larang kan. Satu lagi, Aisyah tanya Nabi, nak pergi kubur nak baca apa? Kalau ziarah kubur itu dilaknat Allah, mesti Nabi tak bagi pergi. Maka campur dua-dua itu maknanya boleh tak? Boleh ziarah kubur yang dilaknat itu untuk perempuan yang pergi dia buat benda-benda yang mengharamkan. Jelas nah? Macam kita buat kenduri arwah lah, boleh. Tengok siapa buat.
keluarga bersedih ke macam mana ke, itu kena pandai lah. Okey, habis tu nah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, hak ni yang kata laknat tu. Laknat ni la'ana Rasulullah SAW an-naihata, apa dia? Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan hak riau. Ada tak pergi kubur duk riau? Oh, abang, awak tinggal kami rumah siap dah, abang tak ada nak duduk kan. Macam-macam lah. Kadang pernah Datuk Arudin cerita nah, kita isi barang penuh dalam peti air, kadang-kadang makan pun kan, tunggu duit pencen kadang-kadang tak ada rasa pun kan. Baru ni hari Khamis saya bincang bab faraid, seorang dia tanya banyak lah. Sudah mesti saya tanya lah, orang jemput saya, ustaz mana tu tanya banyak sangat soalan. Tadi dia bukan ustaz, dia tanya tu benda berlaku awak. Hak dia tanya tu takaful ke insuran dapat kat siapa, ustaz ingat tak driver bas Presani hak mati tu. Hak mati tu ayah dia. Oh, sabit pun dia tanya lah ni duk buat tuntutan kan, kesedihan lah apa semua nak bayar balik lah. Oh, macam tu ke? Siapa dapat? Saya kata isteri dapat lah, anak-anak tak dapat sebab yang ni berbentuk derma orang ramai ataupun derma syarikat takaful, syarikat bas ke apa ke. Tapi walau mana pun bila ayah mati, mak kamu, isteri sementi dapat, kamu dapat, kamu anak dia tak ada ustaz. Mak yang duduk dengan kami itu mak tiri kami, mak saya mati awal lagi. Tak apa, buat baik dengan dia lah. Buat baik dengan dia kan, lama-lama takkan dia tak bagi kot. Apa dia nak ihah duk pi teriau, duk cakap kubur lah. Yang duk pi lah duk riau betul tu tak? Neleh lah juga yang mata buat mak drama mak. Tu macam tu lah. Lagi apa ni? Wal mustami'ata, hak dengar orang teriak pun dosa juga. Mana ni? Hak teriak berdosa, hak dengar orang teriak tu pun berdosa juga. Kalau meleleh air mata, tengok lagi hadis satu lagi, Nabi pun meleleh air mata. Okey, maknanya hak teriak, duk cakap muka, cakap baju, kadang duk cakap ayah awak buat macam ni, ayah awak ni, macam-macam kan. Jenis-jenis tu ada tak? Drama banyak. Hak drama kadang-kadang sampai dengan teksi tu lari-lari terbah kan, cakap macam-macam lah kan. Orang perempuan dia tengok dia teriak kan, teriak. Bawah pula daripada Ummi Atiyah, ingat orang perempuan yang duk mandi jenazah orang mati, nama Ummi Atiyah. Katanya aqaza alaina Rasulullah sallam an la nanuha, Nabi minta janji pada kami jangan duk teriak, jangan duk riau. Maknanya boleh tengok orang mati jangan duk teriak. Kalau meneleh air mata tak apa tak? Tengok ada budak riau nak coklat. Kalau menangis, itu biasalah kan, takkanlah tak sedih kot. Sedih tak? Sedih kan. Dengar kan hak baru ni, hak yang 4 orang bunuh Datuk Susilawati tu kan, mereka seronok keluarga si mati, kira alhamdulillah dapat. Tu pembelaan kan, kata bagi pensan mati bakar. Mereka buat kerja tu. Okey, jangan duk riau, jangan duk teriak hak biji-biji ni kan. Jadi maknanya yang Nabi tak bagi apa dah? Teriak. Kalau meneleh air mata? Okey. Biasalah. Kadang-kadang dia jadi sendiri. Itu kan. Tak apa. Tu dia sedih di dalam. Sedih di dalam, jangan sedih di luar. Kadang-kadang buat teriak tapi dalam seronok ada. Alhamdulillah lah, kalau lelaki aku tak mati tak dapat lagi lah harta dia. Kan. Tambah pula jenis tu. Kalau anak tak ada, tak tahu mati, abang ada peluang dapat. Tu. Lagi bawah, wa an Ibni Umar, katanya, kata Muhammad sallam, al-mayyitu mayat yu'azzabu fi qabrihi, diazab dalam kubur. Bima niha alaih, dengan apa yang orang teriak atas kubur. Hak yang ni nak abang meratap ke apa ke, kalau dia riau dan suami pesan,
bila ayah mati ke, abang mati ke, hangpa teriak lah, hangpa meratap derah-derah nah, tanda sedih ayah mati, abang mati. Yang ni berdosa. Atau dia tak bagi pelajaran kepada isteri anak-anak dia. Bila pelajaran tak bagi, maka anak teriak, isteri teriak, dalam kubur kena juga. Tapi kalau dia pesan bila abang mati, ayah mati, saudara teriak, biasalah kan. Kan semua orang duduk atas dunia ni kekal. Jangan duduk teriak tau. Walaupun dia pesan jangan teriak, duduk teriak, duduk meratap juga. Jawapan dia pada yang tu berdosa, yang tu tak berdosa. Sebab apa? Dia dah pesan dah. Pesan dah. Jadi bima niha alaih, dengan apa yang orang teriak atas. Cuba tengok bawah tu. Dengan barang yang diratapkan atasnya, maka yang demikian itu bagi orang yang wasiat demikian. Dia pesan tu. Kalau abang mati teriak darah-darah nah. Kan? Dah upah teriak. Buah kepala teriak macam-macam. Atau adalah ia adat kaumnya. Dok tahu dah kalau ada orang mati orang teriak, pesan jangan teriak. Padahal tiada ia pesan jangan meratap. Dia tak pesan. Kan dia biar isteri dia tak reti apa. Dan berkata maka itu bahawasanya berasa azab ia jika menyalahi mereka itu akan pesannya, dan tiada ia diazab kerana tiada ditanggung dosa orang lain kepada satu orang lain yang berdosa. Jadi dosa dengan dosa dia tak bercampur, tapi ada kesan kan. Anak ni kita mati dia tak solat sebab kita tak ajak dia solat, maka kita berdosa tak? Dosa. Bawa anak ni macam-macam lah. Minggu lepas bawa pergi satu masjid, anak saya dia melentang itu sambil dengar khutbah sambil duduk gitu. Dia mata, dia bangkit duduk. Anak 6 tahun. Balik rumah tanya, awak yang buat macam ni? Khutbah panjang sangat. Saya bawa pula kemarin pergi masjid hak pendek sikit khutbah. Dia menerak pula. Tak tahu apa, tak tahu. Tu, mana nak bimbing dia sampai dia solat ni memang perit lah. Okey. Kalau kita mati anak tak reti semayang sebab kita tak ajak, itu kita dosa. Satu lagi, kalau kita mati anak solat elok semua, kita dapat pahala. Yang itulah. Okey, tengok surat 50, muka surat 255, kita habis sikit lagi je. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, ni nak abang kata teriak tak boleh, mengalai air mata tak apa. Daripada anak-anak ni selalu duduk dengan Nabi. Qala syahidtu bintan, aku ni kebetulan tengok Nabi kematian anaknya nah, yang bernama apa dah? Nama apa? Ummu Kulsum. Kalau Arab Kulsum tu maknanya tahu tak Kulsum? Kulsum seluar hak pakai dalam seluar, seluar fit lah. Saya pun dulu pakai 2 lapis sebab sejuk. Ni ada seorang sahabat saya berkeliling dengan bini dia. Abang pergi jalan mana-mana pun dengan Kulsum. Kulsum, isteri dia marah. Kulsum tu adalah seluar fit hak orang senaman tu. Pakai di dalam, di luar pakai seluar lain pula. Tu Kulsum. Kan? Macam-macam lah merapuh. Okey, jadi cuba tengok bawah tu, anak Nabi yang bernama Ummu Kulsum dia meninggal. Bila meninggal, dia ni apa? Anak kata, aku tengok bintan anak perempuan nama Ummu Kulsum lin Nabi sallam tudfanu dikebumikan. Ingat, semua anak Nabi yang perempuan meninggal sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah. Anak laki-laki semua mati kecil. Anak perempuan semua meninggal sebelum Nabi wafat. Dan Fatimah juga meninggal sekejap saja selepas pada Nabi wafat. Okey. Bila meninggal, wa Rasulullah sallam jalisun, Nabi duduk inda qabri, kan kat kubur. Aku dah tengok mata Nabi. Fara'aitu ainaihi tadma'an, aku tengok mata Nabi mengalir air mata. Maknanya mengalir mata boleh tak? Boleh. Jadi kalau teriak tak jadi, pakai spek mata hitam. Kan? Alhamdulillah lah, mati tinggal syarikat punya besar. Kan? Tu macam-macam lah. Ni aku nak kena berkelahi pula dengan mak tiri aku. Mesti dia nak harta pak aku kan. Macam-macam cerita jadi gitu.
Bukanlah pakai spek mata besar tu tak boleh dah, tapi tak tahu jadi trend tu. Mata gelap kan. Macam-macam lah. Lelaki pun ada pakai, perempuan pun ada pakai. Jangan pakai hak perempuan punya ya. Okey, mana mengalayak mata boleh tak? Boleh. Ni benda automatik kan. Tu kalau ayah kalau duduk kat ICU tu, kita duduk sengah elok. Duduk bergerak je. Tak teriak je. Kata doktor kata, ayah meninggal dah. Kita tak teriak lagi sebab apa? Duduk bergerak je. Ayah meninggal dah. Tunggu sat. Dia buang semua alat bantu pernafasan tu sengap. Masa tu dia jadi macam-macam. Jangan teriak aja, ngelihat mata tak apa. Nah, pakai teriak lah bagai-bagai. Jadi air mata mengalir tak apa dah. Tak apa. Jadi senang kita perbihlah dia ni. Wa an Jabir ibni Jabir bin Abdullah Nabi sallam kata apa? La tadfinu mautakum, jangan kumi orang mati bilail waktu malam. Sedangkan benda tu berlaku dan ni kena cermat dengan dia Nabi. Nabi kata jangan tanam orang mati kalangan kamu waktu malam. Ada tak bumi jenazah waktu malam? Ada. Okey, sambung lagi kenapa habis? Illa melainkan antustarru, kalau kamu terpaksa. Kadang-kadang macam budak mati dalam perut kan, malam tu lahir, malam tu juga dikebumikan. Kadang-kadang dia jadi lembek habis dah budak tu. Tu pun kadang-kadang mak minta izin nak tidur dengan anak sekejap malam tu, macam-macam cerita. Sama juga kalau meninggal dah Kuala Lumpur, buat balik mai, nak tunggu esok lagi ke tak dan malam. Demikian juga yang pernah berlaku di daerah saya kan, yang kena hukum gantung kan. Biasanya orang tak abang apalah, abang kata meninggal aja. Kemudian ke bumi bila? Malam. Hak jenis sakit tu ke bumi bila? Ikut kalau malam sampai malam. Mereka akan buat malam. Kecuali terlepas macam saya sudah sebut itu, Zulbijadain di kumi Nabi waktu malam tu Nabi larang. Nabi larang maknanya kalau saja pilih malam. Tetapi kalau terpaksa ambil malam, yang tu dia tak jadi makruh. Jelas nah? Jadi jangan duk bincang-bincang kita buat malam lah. Sebab apa? Malam lah kita buat malam. Tak boleh lah. Kita buat siang. Kecuali terpaksa. Macam ada kes berlaku nah. Mereka ni dua beradik. Abang ni kahwin ada anak, kemudian pisah, duduk seorang-seorang je esok abang. Saya dah beli sorbang cerita dulu 3 kali lah beli sorbang. Pernah saya kata kat dia, ada lagi? Tak ada dah. Habis tak laku. Ambil berapa? 3. Allahu Rabbi. Ambil 3 awak tak habis, ngakut laku. Dia jual ni meja dia tu pun hatak sorbang ikat tali rapiah. Hari dia mati tu, saya tengok sorbang tak jual. Saya tanya orang jual pun jual roti canai. Kawan kita tu pergi mana sorbang tak jual hari ni. Saya nak beli kat dia sebab saya nak tolong dia. Dia kerja banyak tempat dah, semua kerja sat. Allah dah apa arwah dah Ustaz. Arwah dah. Solat malam. Biar betul. Tak kami nambung Ustaz pun. Betul. Dengar cerita rupanya adik dia telefon, abang tak jawab. Telefon tengah hari tak jawab, petang tak jawab. Dia pun main-main tengok, mati sandang kat pintu bilik ayah. Jenazah tadi dikebumikan selepas solat Isya. Sebab jenazah mati dah lama tu, nasib baik adik telefon. Kalau adik tak telefon, masuk suara abang. Masuk suara abang. Tu jagalah. Jadi hak jenis-jenis tu terpaksa nah. Okey. Lagi di bawah, akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Imam Muslim, lakin qala zajara an yukhbara rajul bil lail hatta yusalla alaihi. Okey, dilarang pada? Dilarang, maksudnya ditakutkan manusia mengkuburkan orang pada waktu malam kan, hinggalah disembahyangkan terlebih dahulu. Malam boleh kalau ada keperluan. Hadis nombor pernah kita perhabis sikit saja. Banyak lagi no.
banyak lagi. Sebab hadis semua 59. Kita berhenti tentu, kita buka soal jawab lah kalau ada. Okey, ku ada soalan. Makanya harus cuma satu benda jadi masalah. Bila baca Quran ada bayaran. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal baca Quran tak ada bayaran, maka dibiarkan. Sekarang ada bayaran tak? Ada. Bila ada bayaran timbul masalah. Ada masalah bayar pula 30 juzuk tu. Okey, di sini para ulama mazhab kita ni bersetuju diberikan bayaran, bukan bayar baca Quran, bayar upah tinggal kerja. Saya ingat lagi, saya pernah jumpa seorang hamba Allah, dia ni baca Quran sedap walaupun gigi tak cukup. Gigi tak cukup, baca Quran sedap. Dia mengajak malam-malam naik motor. Dia ajak orang baca Quran, dia pergi rumah ke rumah. Siang hari dia motong. Kan, saya dah pergi zakat fitrah kat dia lah. Kita jumpa apa-apa, sihat lah apa semua. Orang jenis ni dia motong getah. Suara sedap. Kan, suara sedap, bacakan sedap, tapi kena sabar lah dengan ayah liok dia kena kita tu, biasa lah kan, duk jauh-jauh sikit. Bila dah ada orang meninggal, orang ni boleh kena minta cuti tak? Kena minta cuti tak? Dia motong getah, kena minta cuti tak? Mana kena minta cuti? Ustaz nak minta tolong boleh tak? Tolong apa? Tolong baca Quran, Ustaz, khatam Quran lah. Boleh. Kalau dia minta seminggu baca ikut tartil kan. Dia tinggal kerja tak? Tinggal kerja berapa lama? Seminggu. Maka dia tinggal kerja seminggu, panggil upah tinggal kerja. Rupanya tinggal kerja pun ada upah. Upah tinggal kerja ada upah. Jadi jawapan dia macam tu. Jadi tak ada masalah apa-apa. Ni kadang timbul orang duk tanya dalam TV, orang dulu mengaji kan duk kena bayar apa? Ada duk angkut ayat untuk guru bagai-bagai ada. Betul macam tu juga. Kan macam-macam lah jadi kan. Bayaran kalau tak bayar mungkin tak ada apalah lepas tu. Cuma ada juga orang tanya saya. Ni hak tanya atas pesaka, Ustaz, kalau nak panggil Ustaz mengajar faraid ni kena bayar macam mana? Saya kata kamu percaya orang lain boleh tak? Boleh tak? Awak Ustaz jadi macam tu jawab. Saya tak suka soalan tu. Percaya orang lain lah. Okey kami tak tanya dah. Kami tak tanya. Kalau macam tu tak apa. Sebab dia jadi tak syok lah, tak syok buat gitu. Cantik lah tu. Baguslah mereka tu pun. Allah, saya nak abang dari saya ni sendiri. Bila ada orang mati jadi alhamdulillah. Sebab apa? Dapat RM4. RM4 tu boleh pergi seminggu. Tak boleh pergi seminggu. Makan ala kadar ya. Makan tak mangkat pergi. Ayah marah RM50 2 bulan setengah. Boleh tak? RM50 2 bulan setengah. Ayah memang kat Bukit Besar. Ustaz tu dia punya bagi nama Ustaz Ibrahim apa? Ibrahim Comel. Ustaz Saleh Comel. Dia ni comel tu. Cakap Arab dengan kita ni dia macam orang Arab lah. Kalau orang mengajak nak keluar semua buat tu badan. Sebab dia bila masa mengajak dia tengok buat dia kan komen ni tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Dia alim. Dia tengok kelas matematik, tak masuk mengajak, dia mengajak matematik. Dia mengajak sains. Dia kata saya ni taklah pandai tera mana. Kalau tak dapat nombor 1 dapat nombor 2. Jenis-jenis macam tu lah. Tu orang jenis-jenis pandai tu. Jadi bila ustaz ni naik, ustaz ni mana dia? Rupanya ayah memang tak duit. Awak yang tak balik. Duit dah lagi. 2 bulan lebih dah. Lagi mayang-mayang banyak. Kan. Adik tu lah. Duit tu sebenarnya kita memanglah kita pergi semayang, tapi orang sedekah kita ambil lah. Dan dibantah oleh profesor mengajar saya. Sebab apa? Kita dah bagi duit ke orang buat apa? Nanti kita mati juga dah. Tu bukan duit orang mati, Ustaz. Tu adalah duit orang sedekah. Kadang-kadang duit ujung kepala si mati tu.
budak-budak sekolah tahfiz ni kan, bila dia balik dia syok. Alhamdulillah, masjid Sungai Seluang nak bagi orang ramai, lepas ambil imam pada Kamboja, lepas duduk Mesir panggil balik sebab baca sedap. Bagi masjid lama, empat duduk kat masjid lama, dia pun jadi imam. Dekat nak habis dah, nak balik ke Mesir dah. Nak jadi cerita PP, duit dia habis, orang sapu dengan pasport semua orang curi habis. Kesian. Lepas tahu hak tu imam ni bagi-bagi semua kan, ambil lepas kutiap dia mau bagi balik dia. Jadi kita sumbang kepada dia itu, cantiklah tolong orang mengaji kan, tak ada salah apa-apa. Saya ingat lagi masa duk mengaji dulu, kalau naik teksi tengok orang janggut, naik teksi dia percuma. Dia suruh baca Yasin ke Sajadah, kita baca. Rupanya ini dia profesor universiti, pagi, petang, malam dia bawa teksi. Kita mana teksi pun tak mau naik lah. Orangnya tambang, tak payah sebab kamu tetamu kami. Cuma dia tanya, orang Malaysia ni pakai tudung belakang ke? Kita ada yang pakai, ada. Satu lagi Arab penipu dah ke? Kami kalau naik teksi, duit jencam duit RM1 satu jenis ni kena ada dalam poket. Kalau tambang satu jenis RM1, kena bagi RM1, jangan bagi 5. Bagi 5 dia tak ada. Kita kata baki, Fin baki, dia kata halal. Halal apa dah? Tu tengok Arab jugalah. Ada satu Arab tu ni saya kenal sendiri lah. Beli kitab banyak lah. Troli tu tak atas bumbung kereta. Angkat-angkat kitab, bayar duit, teringat troli. Kalau dia boleh tengok, dia pecut ambil. Pokoknya dia tak nak troli yang beli kat Malaysia punya. Kenang-kenangan. Ni panggil Arab lah. Tu macam-macam ada kan. Allah alam. Jadi atasan tu sumbangan tak ada masalah apa-apa lah nah. Okey. 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 Terima kasih. Dia pendapat paling susah sekali, paling berat, sesuatu yang dihormati hukumnya haram. Maknanya anak patung yang disimpan rapi kot ni haram, letak atas mari duk gabui-gabui haram. Itu pendapat yang paling keras sekali. Paling keras sekali itulah pendapat. Manakala anak patung yang kita main kadang tercabut kepala kot ni, yang tu harus masuk tang robot pula. Robot ni harga mahal ke murah? Mahal. Dihormati. Pendapat paling mudah sekali pula, paling mudah sekali tadi paling susah, ni paling mudah pula. Semua patung-patung yang tidak disembah walaupun berbayang adalah harus. Faham tak ni? Tidak disembah maknanya itik dekat kolam air kan. Sebab tu ingat tak dekat apa taman rimba, taman mana kita keluar kau ni dah tak ada dah kan, patung ada lagi tak? Tu tidak dihormati. Bila tidak dihormati hukumnya harus. Yang ni pendapat paling ringan. Bermakna yang ni para ulama buat kajian, sebenarnya Hanabi larang tu apa dia? Larang patung-patung yang disembah. Patung tak disembah tidak dilarang. Itu pendapat paling ringan sekali. Pun pendapat paling berat, semua benda yang tidak disembah tetapi dihormati, dia pula berbayang, hukum dia haram. Jadi lah ni ada pro kontra. Pro kontra nak pakai yang mana? Perasan tak burung besar langkawi? Saya abang kat anak saya, burung tu dia nak terbang, tak tahu kena sumpah tak ada nak terbang gitu. Anak saya kata sodok muhung tu. Ada orang pergi sembah tak? Tapi duk pergi ambil gambar. Dia hormati kah dia sembah? Dia kerana tak ada hormat apa saja, syok ambil gambar aja. Hukumnya tidak disembah. Makanya patung tu dibuang dah. Ada sama lah patung penyu lah, patung apa lagi, kalau kucing, kalau patung kucing kan tak disembah.
Pendapat paling ringan harus, tapi tidak digalakkan. Tugu negara sama. Tapi tugu negara ni hukum dia berubah. Sebab tu. Dan keluar fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, kita bertafakur 20 saat kan, kemudian waktu turun bendera separuh tiang, letak bunga kan. Hari ni keluar fatwa dah, hukumnya haram dan membawa kepada syirik. Sebab tu Sultan Mizan tak pi. Sultan Mizan dia tak pi. Patung tu robot ni orang tahu. Dia robot ke patung? Dia robot. Bahkan dia kadang-kadang dia boleh bergerak berjalan sana sini kan. Maka hukumnya harus. Bila dihormati, hukumnya adakah dihormati itu disembah? Macam kita hormat mak, adakah kita sembah? Tak, hormat. Patung bila dihormati tidak disembah harus, tapi boleh membawa kepada makruh. Kalau dihormati sampai bentuk bertafakur 20. Kami tak sembah tapi kami bertafakur. Bertafakur juga haram. Jadi kalau kita nak bertafakur juga situ, jawapan dia boleh. Angkat tugu negara tak tang lain. Atau satu lagi, orang tu kita angkat pergi duduk tang lain. Maka Majlis Fatwa Kebangsaan bersetuju boleh bertafakur, ingat orang mati sekejap, tetapi jangan buat di situ. Atau buat situ boleh juga, angkat patung tak tang lain. Tu memang nampak letak bunga kan, nampak sangat. Dah keluar fatwa, memang benda tu. Datuk Arosani jawab, kami dah tak larat nak tegur, dah orang dah buat juga. Tapi Sultan Mizan tak pi. Sultan Mizan dia sebab apa? Sebab mana kerti hukum hakam. Jelas yang tu nah. Jadi hantar satu pendapat paling berat sekali, patung dihormati tak boleh. Kalau tak dihormati tak apa. Kalau disembah semuanya hukumnya haram. Okey. Jadi patung apa Cina duk sembah tu haram. Tok Pang semua kata haram. Okey, tapi kalau macam apa-apa benda kan yang tu digalakkan tak payahlah. Ada tak kadang-kadang rumah orang yang dahsyat ni dia buat itik dalam kolam. Kadang-kadang macam-macam lah, kok kerak bila angin pukul duk. Ada tak? Yang tu tak dihormati tu. Jelas nah. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma wa la matruda. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.